Kalau korang suka kuih kampung yang simple tapi cukup istimewa untuk berbuka dan raya nanti, kuih apam kampung lah jawapannya. Cara nak buat dia pun mudah je. Mula-mula ambil 3 cawan tepung gandum. Untuk buat kuih apam kampung ni, saya guna tepung gandum super fine dari Baker's Choice. Tepung dia sangat halus. Kalau nak buat kuih tu kan, kita tak payah nak ayak-ayak dah. Memang cantik kejadian dia. Next, masukkan sedikit garam dan 2 cawan air gula merah. Gaul semua bahan-bahan sampai sebati, kemudian masukkan 1 paket yeast. Ratakan yeast tu and then boleh peram adunan selama 1 jam. Lepas 1 jam adunan dah naik, boleh kacau-kacau untuk keluarkan angin. Lepas tu boleh tuangkan ke dalam loyang atau acuan yang kita dah sapukan dengan minyak. Kukus dalam 20 minit, guna api sederhana. Ambil kelapa parut, gaulkan dengan garam dan kukus 10 minit supaya kuih tak cepat basi. Last kali bolehlah dihidangkan kuih apam kampung yang gebu, wangi dan sangat menyelerakan. Resepi ni wajib korang cuba di bulan Ramadan atau Syawal nanti. Sebelum tu jangan lupa beli produk Baker's Choice di musim perayaan ni dan berpeluang menang pelbagai hadiah menarik dengan ganjaran keempat raya. So jangan tunggu lama-lama, beli sekarang dan berpeluang menang. Baker's Choice is the right choice.